Biasa selawat ni. Selawat ini dibaca 1000 kali setiap hari. Istiqamah 1000 kali setiap hari. Bagi orang yang meniaga ataupun apapun, bacalah selawat. Selawat ini kelebihan dia besar, selawat ni. Ya, yang saya terima adalah selawat Jibril. Ma'ruf, selawat ini terkenal. Selawat ini kalau kita jumpa dengan ulama-ulama, orang-orang alim, kalau kita bicara tentang rezeki, pasti dia kata bacalah selawat Jibril. Hendaklah lisanmu sentiasa berselawat kepada Nabi, baca selawat Jibril. Selawat Jibrilnya seperti apa? Sallallahu ala Muhammad. Pendek je selawatnya. Baca 1000 kali. Kita baca 1000 kali dan kita tutup selawat itu dengan berdoa kepada Allah. Doanya seperti apa? Doanya Allahumma qdil hajatina dunya bil maisarah. Kita tutup selawat tersebut setelah kita baca 1000 kali. Kita tutup selawat itu dengan berdoa kepada Allah. Bahasa Arab boleh, bahasa Melayu pun boleh. Kalau bahasa Arab, Allahumma qdil hajatina dunya bil maisarah. Ya Allah, kamu tunaikan hajatku di dunia ini dengan kemudahan. Dengan kemudahan. Ya Allah, kamu tunaikan hajatku ini di dunia dengan kemudahan.